Alright, Alhamdulillah. Okay. Sekejap. Sound dah tutup ke? Dah. Okay. Right, so kita sambung lagi sekali. So saya tunjukkan nota. So kita adalah dalam bab 14. So dalam 14 adalah mengenai tulang. Sekejap kita buat refresh je balik. Okay. So dalam tajuk tulang ni 14.1 hari tu kita dah belajar. Jenis tulang kita boleh bahagikan kepada 3. Kita ada rangka luar, kita ada rangka dalam, kita ada rangka hidrostatik. Okay, now untuk 14.2 kita belajar mengenai sistem otot rangka manusia. Now, sistem rangka manusia kita boleh pecahkan kepada 2 jenis. Satu kita panggil dia sebagai rangka paksi, satu lagi adalah rangka appendage. Rangka paksi terdiri daripada 3. Kita ada tengkorak, kita ada sangkar rusuk, kita ada turus vertebra yang tengah. Manakala rangka appendage kita boleh pecahkan kepada 4 bahagian. Pertama adalah lengkungan pektoral, which is bahagian bahu. Kedua adalah tulang lengan. Ketiga adalah lengkungan pelvis, which is punggung. Keempat adalah tulang kaki. Alright, so yang ini korang dah tinggal baca je, kita nak terus je. Now, yang ni you guys boleh tengok kat sini lah. Yang ni is very direct. Kalau pektoral terdiri daripada 2 saja, clavicle, scapula. Kalau tulang lengan, dia terdiri daripada humerus yang paling besar. Kemudian kita ada ulna. Awak ingat ulna yang dekat your thumb, ibu jari. Ulna, radius. Lepas tu kita punya pergelangan tangan namanya adalah carpus, metacarpus dan juga falang. Okay, kalau lengkungan pelvis dia terdiri daripada 3. Tulang punggung yang besar sikit namanya ilium. And then dekat kawasan kita punya organ reproduktif, pembiakan pubis dengan ischium. Kalau tulang kaki awak ingat foot, femur. And then kita ada kepala lutut, patella. Tibia yang besar depan. And then kita ada fibula. Lepas tu kita ada pergelangan kaki, which is kita panggil sebagai tarsus. Kalau tapak kaki, metatarsus. Dan jari kaki adalah falang. So kita dah habis 14.2. Okay, now dalam 14.3, so hari ni kita nak belajar 14.3. Dalam 14.3 kita nak cerita pasal sendi. Sendi kita boleh pecahkan kepada 3 jenis sendi. Pertama kita panggil dia adalah sebagai sendi tidak bergerak. Kedua kita kata sendi bergerak sedikit. Sendi tidak bergerak kita kata adalah sebagai cranium. Sutur ni maksudnya tengkorak, kita punya tulang yang ada dekat tengkorak kita panggil dia sebagai suture ataupun sutur. Senang kata kita punya tengkorak ni bukan macam helmet macam tu. Dia adalah fragment. Okay, so senang kata tengkorak pun ada sendi. Cuma sendi dia tidak bergerak. Now, kalaulah sendi bergerak sedikit, this is adalah turus vertebra. Kan kita boleh gerak-gerak sikit kan. So, turus vertebra sebenarnya dia adalah sendi yang boleh bergerak sedikit. Now, kalau sendi bergerak bebas, maksudnya dia boleh buat movement. Tetapi movement tu ada 2. Kalau dia satu satah, kita panggil dia adalah sebagai angsel. Sayang, angsel. Kalau boleh bergerak seluruh bahagian, kita panggil adalah sebagai lesung. Kalau soalan tanya, apakah persamaan antara sendi lesung dengan sendi angsel? Persamaannya, kedua-duanya adalah tempat pertemuan tulang dengan tulang. Apakah perbezaan antara tulang sendi lesung dengan sendi angsel? Dia punya perbezaannya adalah dari segi pergerakan. Jika sendi lesung, pergerakannya adalah 360 darjah, semua arah. Tapi kalaulah sendi angsel, awak ingat macam pintu tu kan, tak boleh semua arah. So, dia hanya satu satah, which is 180. Now, sekarang kita nak belajar macam mana kita buat movement tetapi kita tak rasa ngilu. So, dekat sendi ni ada a few dia punya modification ataupun ada a few dia punya adaptasi kot kita nak kata. So, kita tengok sendi. Now, dekat sendi kita ni, macam kita dah belajar tadi, sendi ni Tuhan jadikan, Allah jadikan dia ada dia punya penutup, absorber. Okay. So senang kata bila berlakunya pergerakan, tulang-tulang tu berlaga dia tak rasa ngilu. So kenapa tak rasa ngilu? Sebab dia ada tulang yang lembut, kita panggil dia sebagai rawan. So bila ada tulang rawan, kita panggil dia boleh mengurangkan geseran. So rawan fungsinya macam absorber. Dia boleh menyerap hentakan. Okay. Kalaulah membran synovial, dia adalah sebagai pelincir untuk kurangkan geseran. So saya ulang slow-slow. Sendi tempat pertemuan tulang dengan tulang. Okey, macam mana tulang dengan tulang ni kalau kita bergerak dia tak rasa ngilu disebabkan antara tulang dan tulang kita ada rawan. So fungsi rawan adalah untuk mengurangkan geseran. So bila kita gerak dia tak rasa ngilu. Lepas tu dekat kita punya sendi juga dia ada pelincir.
So pelincir ni adalah sebagai orang kata, oh lagi sekali, rawan adalah untuk absorb shock, menyerap hentakan. Kalaulah pelincir mengurangkan geseran. Okay. Right. Now, lepas tu tadi kita belajar dekat otot kita punya tulang dia ada tisu penghubung. Jika ia menghubungkan tulang dengan tulang, kita panggil dia adalah sebagai tendon. Tulang dengan tulang adalah ligamen. Jika tisu penghubung itu menghubungkan antara otot dengan tulang, kita panggil dia tendon. So kalaulah soalan tanya, apakah persamaan antara tendon dan juga ligamen? Persamaannya kedua-dua adalah tisu penghubung. Perbezaannya, ligamen adalah kenyal tetapi tendon tidak kenyal. Perbezaan kedua, ligamen menghubungkan tulang dengan tulang, manakala tendon menghubungkan otot dengan tulang. Okay, itu je. Alright, so tadi kita dah belajar benda synovia, kita dah belajar adalah rawan. Now, seterusnya kita nak tengok dekat sini adalah jap. Okay, satu. Bila ada movement, satu lagi movement, kita kata kat tajuk ni adalah sistem otot rangka. Sebab dalam pergerakan dia mesti ada otot. So otot yang boleh membuat pergerakan, kita panggil dia sebagai otot rangka. Now, otot rangka ni sifatnya satu, dia adalah antagonis. Apakah yang dimasukkan sebagai antagonis? Jika satu otot tu mengecut, satu lagi dia akan mengendur. So kesimpulannya, dekat sendi ada ciri-ciri khas. Dekat sendi kita ada rawan yang boleh menyerap hentakan, ada benda synovia sebagai pelincir, ada ligamen yang menghubungkan tulang dengan tulang, ada tendon yang menghubungkan otot dengan tendon. Di mana otot yang terlibat dekat pergerakan kita panggil dia adalah sebagai otot rangka. Now, otot rangka ni Tuhan jadikan kita, dia banyak salur darah dan dia adalah berkas gentian. Berkas gentian tu maksudnya otot kita macam ni, memanjang. Okay, dan satu sifat otot rangka dia adalah antagonis. Okay, now kita laju je. Now, tadi kita dah belajar pergerakan. Tadi kan kita kata pergerakan movement ni adalah disebabkan oleh otot rangka. Sifat otot rangka kita panggil dia sebagai antagonis. So, dalam tajuk ni awak fokus dekat otot yang mengecut. Sebab otot yang mengecut tu yang buat kerja. So, awak ingat satu. Kalaulah kita bend our hand, kita bengkok, atas ni kita panggil bicep. So, bicep ni akan mengecut. Okay, apa kesan bicep mengecut? Bicep ni nanti dia akan menghasilkan daya tarikan untuk tarik tulang. Di mana tendon tu yang jadi orang tengah. Tadi saya cakap dengan budak UM macam ni. Bayangkan jika bicep awak mengecut, dia tarik tendon. Okay, bicep ni mengecut, dia tarik tendon. Lepas tu tendon tarik tulang. So main tarik-tarik ni, ini kita panggil dia adalah sebagai daya tarikan yang dipindahkan. So bila bicep tu yang mengecut, dia tarik tulang apa? Awak ingat yang atas ni dekat kita punya thumb, ini adalah ulna. Kalau atas ulna, bawah radius. So kesimpulannya, jika bicep mengecut, dia tarik tulang ulna dengan bantuan tendon. Jika kita luruskan tangan, tricep pula yang mengecut, okay? Alright, dia akan tarik pula radius. Itu slow-slow je. Cuma kita nak kata awak ingat satu je. Cuma kita nak kata dekat sini awak ingat yang mana satu mengecut. Sebab yang mengecut tu buat kerja. So far sampai sini okay tak? Is it okay? Alhamdulillah. Thank you. Now, ini kalaulah budak usi, saya nak bagi tahu kalau awak rasa susah nak faham, besok awak pergi jumpa Afiq. Afiq dengan Tan dah tera tajuk ni. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni, Pak Upsi, tengoklah banyak kali. Kalau rasa tak faham, awak tanya Afiq. Okay, yang ni keluar soalan exam. Okay, right, so awak dengar slow-slow saya cakap tau. Right, macam mana Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillah Right. Ke nak tunjuk video Afiq berjalan tadi? Tak apalah, tak sempat. Now, so sekarang bayangkan kita nak jalan. Okay. Bila kita nak jalan, bayangkan kita kaki kanan. Maksud kita nak
Jalan kejap. Ada tak? Alah, anak saya baru kemas barbidol dia. Dah tak ada satu barbidol pun. Tak adalah. Uzma dah sedekah semua dia punya barbidol. Kalau tak selalu saya pakai contoh dia je. Sekejap. Okay, tak adalah. Transformer je banyak. Alright, so bayangkan kalau kita bergerak. Kalau kita bergerak, okay, bayangkan ni kaki tau. Bila kita nak gerak, kaki kita terangkat. Okay, so cerita dia, kita tengok yang ini. Masa kita nak gerakkan kaki kanan, tumit kaki kita terangkat. Macam mana tumit kaki kita terangkat? Disebabkan otot betis mengecut. Saya ulang slow-slow. Masa kita nak jalan, okay, tumit kaki terangkat. Bila tumit terangkat, otot betis mengecut. Okay, otot betis yang mana? Ini adalah otot betis. Okay, so bila tumit kaki diangkat, otot betis mengecut. Menyebabkan tapak kaki menolak ke bawah. Tapak kaki this one. So, gambar yang pertama, dia nak kata otot betis kecut, tumit kaki diangkat, tapak kaki menolak ke bawah. Yang ni tau. Kita tinggal sekaki ni je. Kaki sebelah ni tak buat apa-apa tau. So, yang ini. So, bayangkan dah terangkat sikit ni. Bila dah terangkat sikit, lepas tu kaki tu akan dinaikkan. Bila kaki kita dinaikkan, perasan tak? Kaki kita bengkok dekat bahagian sendi lutut. Macam mana kaki kita bengkok? Kaki kita bengkok disebabkan oleh otot bicep femoris mengecut. Saya ulang slow-slow. Saya suka Afiq terang tadi. Bila kaki tu bengkok sebenarnya, awak perasan kat sini bengkok, okay? Otot bicep femoris yang membengkok. Okay, sorry. Otot bicep femoris mengecut, kaki kita bengkok. Pada sama, kaki kanan akan naik. Okay. Lepas tu, dia bengkok ni kan? Okay. Lepas tu awak akan perasan bila kita bengkok, lepas tu kaki ni akan straight ke depan. So, bila straight ke depan, otot mana yang mengecut? Otot bahagian peha depan. Which is namanya otot quadricep mengecut. Kita punya kaki tu diluruskan. Betis tu lurus. Kemudian bila dah lurus, apa jadi kat kaki kanan ni? Kaki kanan ni akan jatuh ke bawah. Masa dia jatuh ke bawah, otot siapa buat kerja? Otot tibialis mengecut untuk turunkan kaki. So kaki kanan akan sentuh ke tanah untuk support berat. Pada masa ni, dia rotate pakai kaki kiri pula. So saya ulang slow-slow. Sebelum tu saya ulang, saya cerita. Dekat kaki kita, ada 4 otot. Pertama, ini namanya otot betis. Dekat bahagian peha atas ni, ini kita panggil dia adalah yang belakang ni namanya bicep femoris. Manakala yang depan ni namanya adalah quadricep femoris. Kalau yang ini pula, kita panggil dia sebagai otot tibialis. Okay, ada 4. Now, tadi kita kata bila otot mengecut, dia buat kerja. Now, kita tengok satu-satu. Dekat gambar 1, kita nampak otot betis mengecut. Apa kesan otot betis mengecut? Kesannya ada 2. Pertama, tumit kaki diangkat dan kedua, tapak kaki menolak ke bawah. Okey, pada gambar rajah yang kedua, kita tengok kat sini, otot mana yang mengecut? Otot belakang peha ni, yang namanya otot bicep femoris ni mengecut. Bila dia mengecut, apa kesannya? Dia tarik femur. Dia tarik tulang. Bila dia tarik tulang, kaki tu boleh bengkok. Apa kesan dia kalau kaki bengkok? Kaki kanan dinaikkan. So, awak fokus dekat otot yang mengecut. Otot ketiga yang mengecut adalah otot quadricep femoris. So, apa kesan otot quadricep femoris ni mengecut? Kesannya, dia dapat luruskan betis. Bila betis tu lurus, awak nampak tak kaki terangkat? Tak cecah tanah. Yang masa kaki terangkat tak cecah tanah, berat badan kita disokong dekat kaki belah kiri je.
yang sentuh tanah. Dia lurus. Okey. Otot yang keempat buat kerja adalah otot tibialis. Bila otot tibialis ni mengecut, apakah kesannya? Tumit kaki diturunkan. Bila tumit kaki diturunkan, maksudnya sekarang kaki kanan ni sentuh tanah dan berat badan disokong oleh kaki kanan. Pada masa sama, kaki kiri dia akan mulakan this one. Sampai sini adakah okey untuk awak? Okay. Now, so thank you. Now, so cerita dia kesimpulannya, saya rasa kita boleh buat kesimpulan. Awak ingat 4 step. Step pertama, otot betis yang mengecut. Bila otot betis mengecut, awak tahu tumit kaki diangkat dan tapak kaki tolak ke bawah. Step yang kedua, otot bicep femoris mengecut. Apa kesannya? Dia tarik femur dan menyebabkan kaki bengkok dan kaki naik ke atas. Step ketiga, apakah otot yang mengecut? Otot yang mengecut adalah otot quadriceps femoris mengecut. Apa kesan otot quadriceps femoris mengecut? Dia akan menyebabkan betis belah kanan tu dia akan lurus. Pada masa yang sama, berat badan kita disokong oleh kaki kiri. Step yang keempat, otot apa yang mengecut? Otot tibialis yang mengecut. Apa kesannya dia mengecut? Kesannya tumit kaki kanan kita diturunkan dan sekarang kaki kanan tu yang pergi support berat. Apa jadi pada kaki kiri ni? Kaki kiri ni dia akan buat step yang ni. Maksudnya kaki kiri akan betis, otot betis mengecut, tumit kaki dia diangkat dan tapak kaki menolak ke bawah. Dia pusing di sini. Is it okay for you? Saya rasa saya terang kali kedua ni dah sharp sikit lah berbanding saya terang dekat 4 UM pagi tadi. So Alhamdulillah ini keluar tau. 8 markah. Banyak. Okay, now sekarang kita nak kata any movement dia melibatkan otot antagonis. So saya terang yang paling simple. Kalau untuk burung, sebelum tu ciri-ciri burung, macam mana burung ni boleh terbang? Ada satu ciri, burung ni sebenarnya tulang dia adalah sangat ringan. Dia hollow, very hollow. Tulang burung dia ada banyak berongga. Tulang manusia memang berongga tau, banyak rongga sebab nak bagi ringan. Dan satu lagi tulang burung lagi hollow dan kecil tetapi dia kuat dan dia boleh bagi terbang. Okay. Now, so sekarang kita ingat lagi sekali. Any movement dia melibatkan otot antagonis. Kalaulah untuk burung, otot antagonisnya adalah otot pectoralis major dan otot pectoralis minor. Lagi sekali saya ulang. Awak tengok yang mengecut sebab yang mengecut tu buat kerja. Kalau sayap ke bawah, downstroke, okay, otot pectoralis major mengecut menyebabkan sayap turun ke bawah. Kalau otot pectoralis minor mengecut, sayap akan ke atas. Tadi saya laju sangat dengan kelas UM. Mana satu awak nak tahu dia major, mana satu nak tahu dia minor. Awak tengok kalau yang saiz kecil, ini adalah minor. Atas tu minor. Bawah ni nampak besar sikit. Ini kita panggil dia sebagai pectoralis major. Ingat satu je. Kalau saya suka turun bawah. Bila turun bawah, saya ke bawah, saya tahu otot pectoralis major bawah. Okay, kalau pectoralis minor, atas. Macam tu awak ingat. Kalau major, bawah. Berat. Major, besar, bawah. Okay. Kalau minor, ringan, dia boleh ke atas. Macam itulah. Okay. Now, itu untuk burung. Kalaulah untuk ikan, otot antagonisnya kita panggil dia sebagai otot myotom. Di mana kalau macam burung, dia kan ada pectoralis major, pectoralis minor. Kalaulah untuk ikan, myotom dia kita kata kanan dan kiri. Dia ada myotom kanan, dia ada myotom kiri. Now, awak tengok yang mengecut. Apabila myotom kanan mengecut, ekor akan ke kanan. Apabila myotom kiri mengecut, ekor akan ke kiri. So, gelombang pengecutan dan pengenduran otot ni berselang-seli menyebabkan ikan tu boleh bergerak ke sisi. Maksudnya macam ni. Macam tu. So, this one pergerakan dia, nampak tak?
pusing, pusing. So senang kata ikan bergerak disebabkan oleh otot antagonis yang kita panggil dia sebagai otot myotom. Di mana otot myotom ada dua jenis. Satu adalah major, satu adalah minor. Jika otot myotom kanan mengecut, dia bergerak ke kanan. Jika otot myotom mengendur, dia bergerak ke kiri. So far sampai sini okey tak? Okey ya? Right, okay. Saya rasa saya punya explanation better sikit. Ke sebab saya tak nampak awak, saya perasan bagus sikit. Compare tadi dekat 4UM tu, saya nervous sikit tu. Bukan nervous sebab saya macam nak cepat habis kan. Masa pendek, so dia jadi macam alamak, macam tu sikit. Now, cacing. Oh, cacing. Now, cacing, otot antagonisnya special sikit tau. Otot antagonisnya, kita panggil dia sebagai otot melingkar, otot membujur. Melingkar, this one, yang circle. Lingkar. Membujur, bujur tu panjang. Yang memanjang, ini membujur. Kalau pusing macam ni, kita panggil dia adalah sebagai lingkar. Okay, saya ikut buku teks je. So, saya ambil satu. Yang ni saya mengaku. Kalau bahasa Inggeris senang sikit. Bahasa Melayu dia panjang sikit. Untuk saya, kepala saya rasa dia ayat tu panjang. Okay, 6. Bismillah. Satu-satu one by one. Okay, mula-mula apa-apa cacing nak bergerak, dia bergerak bahagian depan. So, depan namanya anterior, bawah kita belakang, kita panggil dia sebagai posterior. So, kita tengok dulu yang depan. Bila yang depan bergerak, awak tengok, kita tengok je, observe je kat sini. Tengok gambar je. Kalau soalan periksa, awak jangan panik tau. Awak tengok. Okay, awak tengok bahagian depan ni, apa yang kita nampak? Kita nampak bahagian ni pendek dan tebal. Macam mana dia boleh jadi pendek dan tebal? Sebab otot membujur mengecut. Awak ingat yang mengecut je. Kalau otot membujur mengecut, otot lingkar mengendur. So soalan periksa, awak jangan takut. Biasanya dia tunjuk gambar. So awak tengok depan. Oh, terus understood. Okay, yang depan ni posterior. So posterior ni nampak dia menebal. Kalau menebal, maksudnya otot membujur dia yang mengecut. Sebab tu cacing tu jadi pendek dan tebal. So nampak pendek dan tebal, bahagian posterior adalah disebabkan otot membujur mengecut. Okay, now yang kedua pula, masa yang sini mengecut, okay, awak akan perasan kita dekat bahagian posterior, kita dekat bahagian posterior ni, dia cengkam tanah. Okay, kita bahagian posterior cengkam tanah. Tapi kita dekat anterior dilepaskan. Yang ini tak apa. Awak ingat is bonus tau. Tapi saya suka yang bahagian ni. Ini je. Okay, kemudian kita tengok bahagian yang ni. Memanjang. Observe ni, ini memanjang. Macam mana bahagian ini boleh jadi memanjang? Adalah disebabkan otot lingkar dia yang mengecut. Kesannya, bahagian cacing tu jadi lebih panjang dan kurus. Kesimpulannya, kalaulah segmen itu pendek, dia disebabkan oleh otot membujur mengecut. Jika dia memanjang dan kurus, itu disebabkan otot lingkar dia mengecut. Menyebabkan anterior memanjang ke hadapan. Pegang tu je. Awak pegang yang ni. Otot membujur mengecut, pendek dan tebal. Kalau otot lingkar mengecut, dia akan menjadi lebih panjang dan kurus. Okay. Now, seterusnya nombor 4. Kita pada anterior cengkam tanah. Maksudnya dia pegang tanah. Dan pada masa sama, segmen yang belakang ni pula menjadi pendek dan ditarik ke hadapan. Sama je. Kalau yang ni awak nampak pendek, otot apa yang mengecut? Otot membujur. Kalau awak nampak je ni memanjang, otot apa yang mengecut? Ini kita panggil dia sebagai otot lingkar. So kesimpulannya, dalam cacing, dia ada otot antagonis. Otot antagonisnya kita kenali dia sebagai otot membujur yang panjang. Satu lagi otot melingkar. So far sampai sini okey? Okey. Belalang. Bayangkan belalang sama macam katak. Macam mana dia nak melompat? Ini nak bayangkan macam kalau kita nak lari. Ready? Ke garisan. Okey, bayangkan. Ini dia ready. So ready tu adalah keadaan rehat. Pada keadaan rehat, otot flexor belakang akan mengecut. Senang kata, ni awak nampak. Ini adalah dia punya otot antagonis. Otot antagonis untuk belalang ada dua. Satu adalah otot flexor.
Satu lagi adalah otot extensor. Now, otot flexor yang belakang, yang panjang. Fleksibel, panjang. Okay, flexor. Okay, yang atas ni nampak tebal sikit, ini namanya adalah extensor. Bawah, flexor. Atas, extensor. Masa rehat, otot mana yang mengecut? Pada waktu rehat, otot flexor yang mengecut. Masa ni, kaki belakang dia ditarik ke arah badan. Maksudnya dia dekat dengan badan macam ni. Dia dekat. Bila yang kedua pula, siapa yang mengecut? Otot extensor mengecut. Apa kesan otot extensor mengecut? Kaki belakang dia lurus. Bila kaki belakangnya lurus, dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan lentingan yang kuat. So, kesimpulannya, untuk belalang bergerak, ia ada otot antagonis. Otot antagonisnya kita panggil dia sebagai otot flexor dan extensor. Masa keadaan rehat, flexor adalah mengecut, badan ditarik ke belakang. Kemudian, bila otot extensor mengecut, kaki akan lurus ke depan. Kaki akan lurus. Okey, kaki belakang akan lurus. Bila kaki belakang lurus, dia akan dia hasilkan, bayangkan macam katak nak lompat ke arah awak. So, kaki belakang dia kuat. So, bila dia ada daya lentingan, daya lentingan dia tu awak perasan kaki dia akan lurus. So far sampai sini okey? Okay ya? Right, jom kita buat latihan. Saya rasa macam okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita buat latihan dulu. Nah, okay. This one. Ni macam senang. Okay. Okay, so kita tengok soalan 6. Sekejap soalan 6. Soalan 7. Soalan 6, soalan 7. Soalan 9 kot. Jom, kita tengok dulu soalan 6. Okay, sekejap Saya suka ada latihan sikit-sikit sebab saya takut awak tak faham. Sekejap saya tahu korang malu. Soalan 6. Rasa insecure kan nak cakap dekat mic? Takut orang judge kan? Tapi jangan risau, tak ada apa-apa. Kawan awak pun sama je macam awak. Okay, soalan 6. Try jawab. So, soalan 6 kat sini. Antara berikut yang manakah membantu geseran pada sendi di antara tulang? Ni senang je kot. So, jawapan dia apa? So, baru ada 3 orang yang vote. Kita ambil soalan lain. Okay, let's go. Boleh. Come on guys. You can do this. Ada satu soalan. Ni ada kat soalan Kedah. Besok, awak cuba tengok dekat belakang budak 5 UM dia ada buat soalan Kedah. Soalan Kedah tadi Ariana buat ke? Soalan nombor 5 ke? 5 ke 6 Dia ada satu soalan. Macam kenapakah kita kena exercise ataupun kita kena buat stretching sebelum kita bersenam. Itu maksudnya sebelum buat aktiviti kena buat stretching. Satu, untuk mengelakkan kecederaan. Kedua, untuk memastikan otot tu dapat bekalan oksigen yang mencukupi kot. Something macam tu. Dekat soalan exam awak sebenarnya ada dia tanya tu. Tapi saya ingat satu je mengelak kecederaan. So, tadi if I'm not mistaken, kumpulan Ariana tu, dia ada buat tau tajuk soalan tu. Lebih kurang soalan tu lah. Ada kat belakang. So, kat belakang besok kalau korang rajin, korang pergi belakang, budak 5 yang sini awak, dia ada buat tadi tau. Guru muda, saya memang saja tampal kat belakang. So, korang boleh tengok kat belakang lah apa jawapan dia. Okay, so dekat sini. Wow, tahniah. Okay, so ada 3 orang jawab. Allahu Akbar. Ada 3 orang jawab A. Ada 17 orang jawab B. Apa B? B Brazil. B adalah 1 dan 3. Betul, 1 dan 3. Ligamen dengan tendon ni tak sesuai tau. Sebab ligamen dengan tendon ni, ini adalah tisu penghubung. Ini tisu penghubung. So, apa-apa jawapan yang ada 2 ni sebenarnya tak sesuai. Sebab dia tisu penghubung. So, jawapan kita yang sesuai sebenarnya adalah 1 dan 3. So, jawapannya B Brazil. So, next one. Tak nak yang ni. Saya ambil yang ni. This one. Okay, soalan 8. So, kita tengok soalan 8 Saya tak boleh buat semua. Saya kena buat sikit je. Okay, launch.
So tengok soalan 8. Lepas soalan 8, soalan 9 je saya bagi. 8, soalan 8. Darjah 4 menunjukkan otot bahagian lengan manusia. Okey, apakah tindakan otot P, tindakan tunduk otot Q membolehkan dia bengkok? So P ni adalah bicep. Awak tengok, kalau yang nampak masa tu tebal, sebenarnya dia tengah apa? Kalau nampak dia tebal, sebenarnya dia tengah mengecut. Kalau awak nampak masa tu macam saiz dia diameter dia nipis sikit, itu sebenarnya tengah mengendu. So kalau awak nampak je dia tebal, macam ni tebal. Okey, ini sebenarnya otot tu tengah mengecut. Right, so soalan nombor 8, saya label, ini kita panggil dia adalah sebagai bicep. Ini kita panggil adalah sebagai tricep. So saya kata, kalau awak nampak bicep ni nampak tebal, yang ini sebenarnya dia tengah mengecut. Kalau awak nampak dia nipis sikit, itu mesti mengendur. Sebab tu ingat tak saya kata, mengecut tu yang guna banyak tenaga, dia banyak buat kerja. So jawapan yang sesuai adalah C, cantik. So otot P mengecut. So far sampai sini okey? Alright. Last kali. Soalan 9. Soalan, awak jangan risau tau yang haiwan ni keluar objektif je. Untuk tajuk ni korang fokus untuk manusia je. Sebab manusia yang keluar soalan. Haiwan keluar soalan objektif. Okay, manusia punya soalan tu memang semua. A, B, C, D. Okay, so launch. 9 je. Soalan 9 je. Lepas tu kita masuk isu kesihatan, lepas tu kita dah masuk pembiakan. Okay, right. Wow, jawapan. Interesting. Sekejap, kalau meja mengecut, dia akan ke bawah kan? Kalau minor yang mengecut, dia akan ke atas. Tak, saya rasa lah. Kalau minor ni yang mengecut, ke atas. Kalau meja ni yang mengecut, dia akan ke bawah. So, jawapannya siapa yang mengecut kat sini? Meja kan? So, jawapannya adalah this one. Kalau otot meja mengecut, sekejap. Sayap akan ditolak ke bawah kan? Burung akan terbang ke atas. Sayap akan ditolak ke bawah, burung akan terbang ke bawah. Wow, sekejap. Saya tak tahu pula dia ada. Sekejap ya. Sekejap, yang ni saya kena tengok skema jawapan sekejap. Bio team, sekejap tengok skema. Soalan 9. Jawapannya adalah D. Maksudnya, kalau sayap tu ditolak ke bawah, burung akan terbang ke bawah. So dekat sini, jawapan nombor, jawapan nombor 9, kalau yang dia bagi kat sini adalah D, donkey. So siapa jawab 9, Tania. Okay, ramai yang jawab C. Saya pun sebenarnya tak tahu. So ini pun new knowledge for me. So dekat sini dia kata jawapannya adalah 9. Okay, so semua orang dah tahu. Right, now last kali tajuk ni. Okay, sabar semua orang, sabar. Isu kesihatan otot manusia. Okay, so saya ulang lagi sekali untuk tingkatan 4 UM. Okay, now 14.4 adalah isu kesihatan sistem otot rangka manusia. So isu kesihatan sistem otot rangka manusia. Soalan exam dia tak tanya pasal sakit, dia tanya cara mengatasi. Contoh kalau orang ligamen putus, ACL, macam mana cara mengatasi. Kedua, kalau orang tu nak buat aktiviti cergas, kenapa dia buat regangan. Ketiga, apa lagi soalan dia? Pergerakan kaki. Itu pun besar. So basically korang kena baca manusia je. So kalau untuk belalang, ikan, haiwan, itu semua keluar objektif saja. Dan yang ni, kalau awak nampak tulang manusia memang berongga. Tapi kalau rongga dia banyak, ini kita kata dia adalah penyakit osteoporosis.
Osteoporosis ni adalah penyakit tulang dia berongga. Apakah kesan dia? Tulang tu mudah patah. Apakah ni dia punya sebab? Sebab kurang kalsium. Kalau soalan tanya, apakah persamaan dengan osteoporosis dengan osteomalacia? Persamaannya kedua-duanya kekurangan kalsium, vitamin D dan juga fosforus. Okey. Kalaulah perbezaannya, kita kata dekat sini adalah tulang mudah patah, tetapi osteomalacia tulang adalah lembut. Ketiga, kita kata dekat sini adalah disebabkan oleh kekurangan estrogen. Sini tak ada kaitan dengan estrogen. Okey, osteomalacia tulang lembut. Okey, apa beza osteomalacia dengan riket? Dua-dua sama. Cuma riket untuk kanak-kanak. Kalau osteomalacia dewasa. Okey. Now, arthritis. Arthritis ni apa? Adalah sakit sendi. Okey, apa-apa sakit kat sendi, itu namanya arthritis. Dalam gambar ni sebenarnya ini adalah arthritis kekurangan, ini namanya osteoarthritis. Osteoarthritis disebabkan apa? Kekurangan bendalih dengan juga rawan haus. Kita ada osteo lain, which is osteogout. Osteogout sebab sendi dia ada banyak uric acid. Sorry. Okay, so dah habis. So kita tengok yang ni. Ini pun selalu keluar soalan periksa. Macam mana kita nak jadi jaga otot rangka? Tadi macam saya kata dekat budak tingkatan 4 UM. Kalau besok you guys kerja office, korang kena beli kerusi yang jaga your backbone belakang. Kalau tak, dia senang kena slip disc. Tadi saya kata, antara tulang vertebra kita sebenarnya ada tulang rawan. Okay, kalaulah slip disc kadang-kadang adalah disebabkan tulang rawan dia lari. Bila tulang rawan tu lari daripada kedudukannya, dia akan menyebabkan kita rasa sakit. Kenapa? Sebab tulang tu dia akan bergeser. Dan kedua, kadang-kadang kalau kita rasa sakit sebab dia menghimpit saraf. So itu adalah slip disc lah. Now, yang ini boleh baca sendiri tahu. Amalan untuk menjaga kesihatan sistem otot rangka. Pertama adalah posture yang betul. Okay. Now, kedua, kita kata dia adalah pakai pakaian sesuai. Contohnya kalau exercise, janganlah pakai ketat sangat sebab nanti dia tak ada blood circulation. Now, ketiga, kita kena bersenam. Yang ni saya nak tambah sikit. Actually, bersenam ni boleh tambah awak punya kepadatan tulang. Maksudnya, kita tahu kalsium ni is good for us. Kalsium actually is good for our bone. Tetapi macam mana kita nak bagi kalsium itu diserap oleh tulang kita, kita kena exercise. Senang kata, kalaulah awak minum susu saja, awak ambil kalsium, tapi awak tak nak exercise, sebenarnya awak tak tambah pun kekuatan tulang. So senang kata, tulang kita boleh jadi kuat dengan syarat, lepas kita minum susu yang ada banyak kalsium, kita kena bersenam. Kenapa? Sebab senam tu dia dapat membantu meningkatkan kekuatan tulang dan juga dapat membantu penyerapan kalsium. So bersenam sebenarnya bukannya untuk kurus. Bersenam adalah untuk meningkatkan dia punya kekuatan tulang. Dan satu lagi, bersenam ni yang nak bagi otot kita lebih fleksibel dengan ligamen. Macam kalau korang segak tu apa? Melunjur yang kat depan tu kan? So itu nak tahu your flexibility lah. Okay. Now, gizi seimbang. So basically awak kena makan makanan yang kaya dengan kalsium. Okay, saya nak tunjuk latihan. This one. Okay, tadi saya dah cakap. Okay. Korang kena study essay nombor 8. Okay. Alright, so kat sini adalah dia pasal pergerakan yang berlaku kat sini dan dia cerita apakah kebaikan otot, tulang, tendon, ligamen dan juga sendi yang bolehkan dia bergerak. So this one, you guys kena study lebih sikit sebab maybe yang ini akan keluar. Now, kemudian soalan nombor 13. Ni soalan kibat. So, pendidikan terkini merawat tulang patah termasuklah penggunaan bahan-bahan seperti tiub nanokarbon sebagai perancah. Actually, perancah ni apa? Bahasa Melayu je. Perancah untuk pertumbuhan tulang. Perancah. Perancah ni apa? Orang mesti tak tahu kan? Perancah. Tadi pun saya cakap tapi sebenarnya saya tak tahu perancah tu apa. Perancah in English. Oh, dia menyokong. Support. Okay. So, senang kata sini adalah tiub nanokarbon adalah sebagai penyokong untuk pertumbuhan tulang. Jika seseorang
seseorang ahli sains yang sedang mencari bahan baru untuk merawat tulang yang rosak. Maksudnya masa kita patah tu, kita letak nano tu. Maksudnya tulang patah. So kita letak tube nanokarbon. Yang patah, tulang tu patah, tengah-tengah tu kita letak tube nanokarbon. So tube nanokarbon ni apakah ciri-ciri yang menyebabkan dia boleh sesuai untuk tolong kita bantu nak masa tumbuh tulang yang baru. So dia mestilah ringan, yang boleh sokong berat. Kedua, kos tidak mahal. Ketiga, badan pesakit tidak mengalami rejection. Maksudnya tak ada side effect. Keempat, bahan tersebut mestilah terbiodegradasi. Maksudnya, bila kita dah tanam dekat tulang tu, kan, maksudnya dia boleh dissolve sendiri, hilang sendiri. Tak adalah kita pergi operate nak pergi keluarkan benda tu. So, itu yang dimasukkan sebagai terbiodegradasi. Maksudnya dia boleh hilang sendiri. Ataupun senang kata macam ni, kalau orang kena operate, dalam tu kita pakai benang tau. Ni pun ada soalan kebat tahun lepas. Benang tu dekat dalam, okay, dia boleh terbiodegradasi. Dia boleh luluh dengan sendiri. So biodegradasi adalah something yang dia akan luluh sendiri. So normally kalau surgery, kita akan pakai benang yang kat dalam tu yang boleh luluh dengan sendiri. Tak adalah nak buka-buka. Okay. Alright. So far sampai sini okay? Okay. Okay, let's go. Latihan. Hai. Wow, soalan nombor 11 ni menariknya. Try soalan nombor 11. Kita try 11. Okay, thank you so much for those yang masuk kelas. Sebenarnya saya tak marah tau, you guys tak masuk kelas. Tapi at least as long as awak buktikan saya tau, kalau awak tak join kelas, korang punya result bagus, korang kalau tak join kelas pun kerja semua siap. So tak adalah saya marah sangat, maksudnya awak belajar. Tapi kalau awak tak join kelas, markah rendah, kerja tak siap, kalau awak jadi kat tempat saya, takkanlah saya nak bahagia pula kan. Alright, so try soalan 11. Soalan 11 ni pun saya tak tahu jawapan. Saya mana nak tahu jawapan. Korang cuba tembak soalan 11 ni apa? Sekejap saya baru nak tengok. Dia kata kat sendi siku tau. Sendi siku. Ingat, siku. Elbow kalau tak tahu Melayu. Kesakitan menggerakkan jari lagi dah tak betul. Sebab siku tiba-tiba apa kaitan dengan jari? Kesakitan semasa menyentuh beban. Itu macam masalah saraf. Kesakitan sama ada A dengan D. So try tengok. Bagusnya. Wawi. Nice. Alright. Okay, so ada 19. Rasa hebat juga. Nice. So ada 21 orang buat. So saya rasa macam okay. Not so bad. Okay. Okay. Min ni siapa Min? Min siapa? Nana saya tahu. Nini ni tahu. Afiq tahu. Ain tahu. Insyira tahu. Alicia tahu. Min siapa Min? Awi tahu. Ipan tahu. Haziz Zakwan tahu. Hazilina tahu. Fatin Najah tahu. Damia tahu. Semua. Azhar tahu. Arin tahu. Akila tahu. Alright. Anissa Fia. Okay. Right. So jawapan yang betul adalah sana. Ya. Tanya. So jawapan yang betul adalah. Sekejap. Yes. Jawapannya adalah D. Kesakitan semasa membengkok tangan. Alright. So far sampai sini kita dah habis bab 14 tau. So do you have any questions? Ada apa-apa masalah? Alhamdulillah. Okay. Tania. Alhamdulillah. So izinkan saya off sekejap recording ni untuk saya masuk bab. Okay, saya dah habis bab 14 tau. Saya off sekejap untuk ni.